kerja, boringnya. Semoga dapat memberikan sedikit boost up lah hari ni kan. Tak adalah boring sangat kan kalau kita asyik cerita pasal kerja. At least boleh lah dengar cerita pasal sang helang dan juga sang lebah ni kan. Walaupun dia agak kelakar, tapi yelah moral of the story memang ada kaitan dengan kita. Apa-apa benda yang berlaku kat sekeliling kita ni kan, memang ikukan boleh jadikan sebagai sesuatu yang kita nak apply dalam kehidupan kita lah. Memang ikukan dia ada juga kaitan dengan hidup kita kan, walaupun cuma situasi sang helang dan lebah ni kan. So, dah masuk kerja ke semua? Masuk kerja. Dan sentiasa kena positif. Tiap pagi kita datang kerja kan, kita kena ada goal. Jangan pergi tanpa haluan, masuk je lah, buatlah apa yang orang suruh buat. Jangan ada perasaan yang macam tu. Jangan kita ada sifat yang macam ni lah. Sebab bila kita masuk tanpa ada apa-apa hala tuju kan, aduh. Saya pun tak tahulah kadang-kadang tu bila kita jumpa orang yang macam ni kan, kau dah siap ni ke? Hari ni kau buat ni, buat ni, macam anak kita pula. Kita nak kena jaga macam kat rumah pula kan. Sebab anda kena tahu, sekarang anda masuk untuk kerja. Anda buat kerja, dibayar. Jadi kita buatlah kerja yang sepatutnya. Kita janganlah macam cuba nak buat bodoh-bodoh kan. Ada setengah tu dia buat macam bodoh-bodoh sebab dia tak ada banyak kerja. Aduh, kenapa Mungkin dia orang tak sedar. Kita fikir benda yang baik lah. Mungkin dia orang tak sedar kalau dia orang buat bodoh-bodoh tu, ya mungkin kerja dia orang akan jadi kurang. Tapi one day kalau let's say company nak kena cut cost ke apa ke, dia orang lah orang yang akan jadi target nanti. So mungkin dia orang akan bagi pampasan ke apa semua. Sebab kebanyakan orang yang fikir di label-label yang macam ni, dia fikir dia dapat pampasan, dia dapat duit. Tapi duit tu anda akan pakai dan akan habis juga satu hari nanti. Dia tak fikir jangka masa panjang tau. Mungkin dia berkira sebab dia rasa okay, job scope saya ialah admin. Saya buat admin je lah, kenapa saya nak pergi buat kerja lain? Okay, tak apa. Kalau anda rasa macam nak select, anda ialah admin saja. Okay, let's say one day kita perlukan seseorang untuk jadi supervisor ke, untuk handle event ke. Anda rasa anda boleh jadi orang yang dipilih tu ke dengan apa yang anda dah tunjuk, perform tiap-tiap hari kat tempat kerja, anda pun boleh tahu anda ni layak ke tak layak. Sebab kebanyakan yang kita nak pakai staff yang macam event ke, additional ni, kita akan bayar extra elang tau kat dia orang. So anda tak fikir ke anda telah mensia-siakan peluang yang ada? Anda tak nak tunjuk kepandaian sangat, anda nak tunjuk bodoh-bodoh, tak tahu. Okey, jadilah orang tak tahu selamanya kat sana. Kita takkan improve. Sebab kalau boleh selagi kita fikir, kenapa bos nak bagi aku banyak kerja?